Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini, hari Jumaat, tanggal 5 Disember 2025 bersamaan dengan hari ini 14 Jamadil Akhir 1447 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 51 mata memandang. Alhamdulillah. Berkah dan rahmat Allah telah melebihi segala apa yang terjadi di dalam keluarga JKR. JKR terus istiqamah di dalam semua kebaikan yang dilakukan, terus mencapai target objektif baru selepas di Batam nanti InsyaAllah. Dan grup Inter JKR yang telah dibina semasa JKR pertama pada 12 hari bulan 12 2024 akan dibubarkan dan akan digantikan dengan JKR 2.0 untuk tahun kedua iaitu 12 bulan 12 2025 ini genap 2 tahun JKR dan semua ahli diingatkan untuk tidak melibatkan sebarang salah laku dan memuat turun VTT yang memfitnah hingga mengaibkan ahli keluarga dengan fakta-fakta yang tidak betul. Semboyan telah berbunyi untuk JKR 2.0. Mengharap segala yang terjadi adalah jalan untuk terus maju dan berjaya seperti yang telah dipraktikkan di JKR 1.0. Dalam medan tempur, pertempuran, perjuangan dan pengorbanan seseorang adalah kunci kepada kesetiaan, keikhlasan dalam setiap organisasi. CEO kita ataupun Director JKR International, Tuan Dafi, ditugaskan untuk menyelaraskan segala persiapan ulang tahun kedua JKR yang akan berlangsung di Batam. Dan ada tazkirah daripada Ustaz MYU. Setiap ujian seseorang memang berbeza dan keikhlasan dalam menerima ujian. Dan kisah seorang raja yang zalim sihat setelah memakan cumi atau sotong. Padahal waktu itu bukan waktu ataupun musim cumi, kerana ada kebaikan yang pernah dilakukan oleh raja, dibayar waktu di dunia dan di akhirat sudah tidak ada lagi. Bagi orang yang beriman di dunia dihapuskan dan di akhirat mendapat balasan pahala sebab kesabaran menerima ujian sakit semasa di dunia. Semalam malam Khamis, malam Jumaat, Presiden JKR kita iaitu Abah Haji telah pun melakukan live dan juga bersama Ustaz MYU dalam perlawanan fikir santai. Fikir santai antara keluarga iaitu keluarga JKR dengan Superfan, dan kemenangan besar telah berpihak kepada Abah Haji kita dengan singa yang digaumkan oleh NH dan juga kita punya Director JKR International iaitu Tuan Dafi. Alhamdulillah. Dan selepas tamat, Ustaz MYU dan Abang Ai sebagai Abang Ai sebagai supporter kepada Ustaz MYU ketika PK telah melakukan push up punishment kalah PK. Push up sebanyak 25 kali setiap seorang sebagai hukuman Alhamdulillah. Dan malam semalam doa penutup live dibacakan oleh Ustaz MYU Legend. Saya bacakan terus aktiviti JKR pada hari ini Pada hari ini kita pengajian Al-Quran dan bacaan Al-Quran dan terjemahannya dibacakan oleh Fira Zafira surah Al-Falaq iaitu waktu subuh ayat 1 hingga 5. Daripada Ustaz MYU, Menteri Agama JKR, membacakan surah Al-Ikhlas, keesaan Allah ayat 1 hingga 4. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dia tidak beranak dan dia pula tidak diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Dan surah Al-Falaq iaitu waktu subuh ayat 1 hingga 5. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh, daripada kejahatan makhluk-makhluk yang diciptakannya, dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap gelita, dan daripada kejahatan tukang sihir wanita yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan dan ikatan-ikatan, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia menyampaikan kedengkiannya. Dan surah An-Nas, manusia ayat 1 hingga 6. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemelihara sekalian manusia yang menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Daripada kejahatan budikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang melemparkan bisikan syaitan dan hasutannya ke dalam hati manusia, iaitu pembisik dan penghasut daripada kalangan jin dan manusia. Dan daripada Ustaz MYU ayat terakhir surah Al-Nas, pembisik dan penghasut daripada kalangan jin dan manusia,
iaitu rasa was-was daripada jin yang menggoda kita tidak nampak, tetapi manusia dengan manusia ini yang terjadi dalam hasutan. Dengar dan ambil apa yang disampaikan. Ada orang yang datang dengan hasutan, akhirnya itu pilihan kita. Dan penutup tema minggu ini iaitu pengajian kita bersama dengan Abah Haji, Presiden kita, iaitu mendengar, dan meminta Ustaz MYU membacakan surah Az-Zumar ayat 18 yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya. Lalu mereka memilih dan menurut dengan sebaik-baiknya daripada segi hukum agama. Mereka itulah orang yang diberikan hidayah oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Dan ada nasihat daripada Presiden JKR kita pada pagi ini, iaitu buah limau ataupun limau purut, limau nipis dan ataupun buah jeruk. Kenapa guna buah limau di dalam perubatan? Yang pertama, buah yang murah, ruqyah dalam perubatan. Yang kedua, untuk pembersihan, tolak bala. Dan ketiga, untuk mandian, untuk memutuskan sial. Yang keempat, aura negatif ataupun gangguan makhluk halus ataupun nasib tak baik. Setiap perbuatan yang dilakukan harus hati-hati. Banyak unsur-unsur kurafat yang boleh jatuh ke dalam syirik kecil dan syirik besar. Bergantung iaitu kita bergantung selain daripada Allah. Kuasa penyembuh adalah Allah. Bergantunglah 100% kepada Allah, bukan kepada manusia yang lain. Dan ruqyah yang penting, iaitu yang pertama yang diberitahu oleh Presiden JKR kita, iaitu Abah Haji. Yang pertama, solat. Yang kedua, taubat. Yang ketiga, doa pelindung diri. Yang keempat, sedekah yang mengangkat darjat seseorang. Dalam Islam, amalkanlah surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Ayatul Kursi selain zikir-zikir. Asas teknik mendengar sangat-sangat penting dalam kehidupan kita ini, dan disampaikan satu kisah pada pagi ini, iaitu kisah 3 orang tuli ataupun pekak. Yang pertama, orang yang pertama pekak, beliau telah kehilangan lembu atau sapi. Dan yang kedua, orang B ni, orang kedua juga pekak. Dia berjumpa dengan keldai. Yang ketiga, C, orang ketiga, isterinya meninggal, juga pekak menaiki kuda bersama hambanya, iaitu seorang wanita. Dan pada kisah ini, A bercerita kepada B dan bercerita kepada C. Yang C bersungguh-sungguh mendengar tetapi menyangka mereka ingin mengambil wanita yang dibawanya. Akhirnya mereka pergi berjumpa dengan hakim. Setelah mereka bercerita kepada hakim, meluahkan, dan hakim pula menyangka mereka bertiga bercerita tentang bulan Ramadan dan mereka adalah menjadi saksi untuk menyambut bulan Ramadan. Dan ternyata hakim tersebut pun pekak dan tuli kerana faktor umur. Kalau kita kalau kita tidak mendapat ilmu mendengar, sebaiknya kita telah ditarik pendengaran oleh Allah bersangka baik. Dan moral daripada kisah tersebut, yang pertama, jangan membuat andaian-andaian salah. Kedua, komunikasi yang jelas sangat penting. Jika tidak memahami, tanya macam mana dan bagaimana. Yang ketiga, marah tanpa mengetahui dengan kesabaran boleh menyelamatkan masalah. Yang keempat, setiap masalah diselesaikan dengan cara yang betul, lebih baik mendapatkan dengan sahih. Yang kelima, hidup ini penuh dengan ujian. Alhamdulillah, itulah yang aktiviti kita yang bersiaran langsung di live Presiden JKR pagi ini, dan doa penutup dibacakan oleh Ustaz MYU Legend. Alhamdulillah. Saya bacakan senarai nama infak umrah dan beras JKR pada hari ini, Jumaat tanggal 5 Disember 2025. Untuk tim hijau ataupun tim Malaysia, kita ada Kak Yati Ninja, Fira, Kak Nani, Kak Jamalia, Kak Halija, Kak Yamasuri, Umi Kalsum, di Kak Ani Management, Mama Su, Kak Mariam, Nur Azian, Cida Omer, Rosmah, Mizi, Nurul Alif, CPJ, Ati, Bunda Aidah, Bunda Kamal, Fazilah, Zarizi, Saidina, Aisyah, Idu Sabahan, Ibu Arsyah, Ju Mustafa, Bronesh, Kak Norkiah, Abang Bizet Hanif, Abang Ai, Cik Bunga, Kak Nah, Jun Australia, Firdaus Fi, Ustaz Aziman, Ustaz Zudi, Ina, Kak Farida Aziz dan juga Kak Bibiana. Total infak untuk tim Malaysia ataupun tim hijau pada hari ini sebanyak RM114. Top infaknya adalah Kak Ani Management dan juga Kak Nani, masing-masing menginfakkan RM30. Alhamdulillah. Nama-nama untuk tim merah ataupun tim Indonesia, kita ada Nur Hayati, Siti Aminah, Icha Sri Mulyani, Siti Sharifah, Maya, Kentin Paul, Mariam, Kang Abdul, Ainun, Zulfah, Muslihuddin, Lia, Alma, Unidini, Ustaz MYU, Ustaz Ajid, Ramalia, Siti Sadia, Jun, Eti Herawati, Bangha, Sabri, Ustaz Mosh Maulana dan juga Ayam Mekah. Total infak untuk tim merah ataupun tim Indonesia pada hari ini sebanyak RM116,000. Top infaknya adalah Ustaz MYU, iaitu sebanyak RM15,000. Alhamdulillah.
Nama-nama untuk tim putih ataupun tim Singapura, kita ada Lady Zara dan Abang Mus. Total infak untuk tim putih ataupun tim Singapura sebanyak $34 dan top infaknya adalah Abang Mus sebanyak $20. Alhamdulillah. Dan saya bacakan kiraan infak setiap hari. Infak umrah beras JKR pada hari yang terkini iaitu semalam Khamis 4 Disember 2025. Total untuk tim hijau ataupun tim Malaysia sebanyak RM84, tim merah ataupun tim Indonesia sebanyak RM28.16 menjadikan keseluruhannya pada hari Khamis iaitu sebanyak RM112.16 menjadikan jumlah yang terkini sehinggalah semalam yang terkumpul sehinggalah semalam yang terkini sebanyak RM16,430.86. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada semua yang berinfak. Semoga kita semuanya istiqamah dalam melakukan infak dan semoga ianya menjadi satu amal yang kebaikan yang bakal kita bawa ke akhirat kelak insya-Allah, dan semoga dilimpahi rezeki yang luas buat kita semua. Sebelum saya mengakhiri berita pada malam ini, saya serahkan kepada Kak Ayang untuk kata-kata mutiara. Silakan Kak Ayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata mutiara untuk hari ini: berbuat baik tak harus dilihat. Mencintai tak selalu harus dekat. Diam adalah bentuk tertinggi dari perhatian. Jika tidak dihargai, tetap tenang. Jika dilupakan, tetap mendoakan. Ikhlas itu indah, meskipun tak selalu mudah. Allah tak pernah lalai dari apa yang tersembunyi dalam hati. Sekian kata-kata mutiara untuk hari ini.